Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Tok Muda Official. Alhamdulillah, sebagaimana yang Tok janjikan, Tok nak test satu persatu. Yang pertama daripada box yang pertama box yang pertama yang kita ada di sini. Sebentar ya. Okey. Ini batu-batunya. Dan sebelah sini, ini batu-batunya. Okey, dia ada dua belah Okey. Tu akan ambil satu persatu yang ada kekuatan Kita tak ambil sembarangan lah. Kita takkan ambil sembarangan untuk menguji. Okey. Kita akan menggunakan dua kertas ni untuk percubaan memotong Dua kertas sudahlah, tak ada banyak sangat. Dan macam biasa kita guna pisau ni. Okey, pemirsa sila cek dalam ni tak ada pisau lain tak ada mata lain Okey, kita buka ambil habis. Bismillah. Pisau ni tak berapa tajam. Sekejap. Okey, kita ambil mata baru lah. Ada masih berminyak lagi Alhamdulillah. Bukan dua kalau dua tak jadi juga. Dengan mata ni dia orang kata Alhamdulillah. Ni yang baru, yang lama. Okey. Tu balik. Bismillahirrahmanirrahim. Patah ni kenapa? Bismillah. Okey. Okey. Mata ni tumpul ke? Kita tukar mata lain. Tak boleh aku. Macam mana mata tumpul boleh masuk ni? Okey, mata tumpul. Letak tepi. Mana tadi? La ilah Allah, kat tangan sendiri ni baru. Betul-betul. Ini video tak ada edit-edit ni. Ni tunjuk mata pisau pun kita tunjukkan. Kalau nak puas hati lagi nanti kita bawa kamera ni masuk driving, masuk DIY apa semua kan, non stop. Takut korang tak nak tengok lah, jadi panjang-panjang kan. Kan. Video jadi panjang-panjang tak nak tengok pula. Okey, bismillah. Buka panjang. Syahdu. Okey, kita akan mulakan dengan batu lolos tembak, iaitu batu feros. Ini bagus kalau batu saja tanpa kad lolos tembak. Bolehlah korang tengok kat Shopee kalau saiz besar ni. Lebih kurang 700 lebih. 700 lebih kurang. Okey, kita cuba. Ni batunya. Okey, masuk tangan. Bismillah, harap lolos lah. Test dulu nah. Okey, kita rasa kat kulit kita tu. Dan tarik. Tak lulus.
tak lulus. Dia bila kita tarik tu dengan minima. Maksudnya kita mula dengan minima dulu, jangan terus tekan minima dulu. Kita tarik, kita rasa serak. Jangan cuba-cuba lah. Okey, cara dia. Jangan terus itu mampu ya. Sebab kadang-kadang energi batu ni dia kadang tak kuat untuk jadi kebal umum. Energi dia. So, batu ni perlu dipulihkan balik. Okey, cuma mungkin dia dah lolos tembak tapi bukannya kebal umum. Okey, kita test batu yang lain. Okey, tu nak try batu Bada merah. Okey, bada merah. Ini pernah masuk bertempur ni. Bismillah. Oh, sedap Bismillah. Oh, ada hujung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Oh, dekat ke sana tadi. Okey. Boleh tahan. Ni korang nampak. Sini ada urat ni. Kena hati-hati sikit. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sorry lah buat malam. Siang-siang banyak gangguan tau. Bismillah. Nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap, mungkin aku kena buka lampu Sekejap. Okey, bismillah. Syahdu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah dapat satu lagi. Bismillah. Nampak? Bismillah. Tajam. Bismillah. Urat. Bismillah. Tak apa. Benda kebal takut lah. Bismillah. Bismillah. Tengok tadi. Bismillah. Okey, Cun. Dah ni pula. Tuh, apa nampak ni? Bawa banyak gagai. Ni luka-luka Kalau nampak lah. Nampak? Ni tau ni. Calak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey. Ingat tu selalu pesan. Batu-batu ni wasilah. Ikhtiar. Bukan jangan duk cakap, "Uish, dahsyat batu ni." Tak. Dia ini ciptaan Allah Taala. Allah yang cipta dia, bukan iblis yang cipta. Ni Allah Taala yang cipta. Jadi yang mengizinkan yang mengizinkan untuk memiliki Allah SWT. Dan daripada situ, siapa yang diizinkan untuk memiliki, itu yang dibenarkan Allah SWT. Faham? InsyaAllah. Jadi,
tengok betul. Nombor dia ialah, oh nombor cantik, 333. Kad dia, sekejap tu ambil kad dia nah. Okey, ni kad dia. Ni sudah ada kad ni nama Tok Moda MS. Batu Tok sendiri. Okey. Jadi sebab kita dah tahu dia ada kelebihan kebal umum, maka kita akan pricing dia. Nak pricing ni aku nak tahu mana bekas aku kan banyak ni. Kita bah tak dulu. Jadi nanti pandailah tu nak letak mana. Kita letak tepi ni dulu. Okey. Jadi seterusnya kita akan test badan besi yang kedua. Okey, yang ini jade apa ni? Black jade. Okey, black jade. Tapi yang ni nanti dulu sebab selalu saya besar-besar ni orang tak minat. Kan, dia nak saya kecil, tak apa, kita bagi saya kecil. Ini adalah saya kecil. Okey, dan ini ada kad juga Okey, mari kita test. Lunyai dah kertas pun. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, puati Okey, tutup ini kertas. Ni batu dia. Okey, ni batu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wahai hamba Allah, tunjukkan kepada aku keindahan hang. Jika diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Bismillah. Sensasi dia. Try. Bismillah. Okey, jom. Bismillah. Bismillah. Kita tekan sikit. Bismillah. Bismillah. Hebat. Alhamdulillah. Ciptaan Allah yang sangat hebat untuk sebutir batu walaupun saiz macam ni. Okey, ini kad dia. Barang tu Tok Moda MS. Okey. Dia ada kad 3 bintang 3 bintang maksudnya event ni event besar bukan event kecil Okey, jadi batu yang ketiga daripada badan besi putih dan hitam. Okey. Dia macam ada motif apa? Cerita apa tu? Venom. Cerita Venom. Okey. Dan ini kad dia. Batu Tok juga. Tok Moda MS. Berapa nombor dia? 093. Okey. Ini nombor dia 093. Okey, kita try. Ambil kertas. Lunyai dah. Bismillah. Okey, puati Okey, the Venom kita namakan dia Venom. Okey, cun. Mudah-mudahan insya-Allah dengan izin Allah ditunjukkan keindahannya kepada kita insya-Allah. Okey. Baik, bismillah. Bismillah. Boleh tahan. Sama level dengan yang tadi. Bismillah. Bismillah.
Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. The venom. Balik. The venom here. Bismillah. 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 Oh, terbaik. Macam kita iris kaca. Bismillah. 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 Alhamdulillah. Lolos bagi pengujian kebal umum daripada batu tembak bernombor 093. Ini kad dia. Kita letak tepi. Baik, batu yang terakhir untuk batu tembak malam ni. Batu tembak kita malam ni kita test 4 biji dulu. Dan lagi batu yang tak pernah masuk tembak, yang menjadi harapan Tok lah. Okey. Ini Black Jade. Beliau pernah memenangi acara batu tembak di Surabaya pada tanggal 13 hari bulan 12 2025 dan mendapat juara nombor 1. Okey. Jadi kita akan cuba ikat dia. Okey, kita akan cuba untuk menguji adakah beliau mempunyai kehebatan bukan sekadar kepada batu tembak tetapi juga kepada kebal umum, insya-Allah. Benda ni makhluk Allah Taala juga, tuan-tuan. Tak boleh pakai dah ni. Makhluk Allah juga. Kita hidup sesama manusia pun saling bergantungan. Sesama makhluk. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Syahdu. Slow je ni. Syahdu. 2 kali Okey, kali 3. Bismillah. Syahdu. Okey. Uish, aku pelari pisau pula dah. Lagi orang kata tukang pisau. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Syahdu. Boleh? Boleh okey. Kertas kita tak sana. Ni nampak? Tak ada pisau Tak ada pisau Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Dengan asbab wasilah daripada batu yang engkau ciptakan ini, maka engkau tunjukkan kepada aku keindahan kebal untuk manusia manfaatkan, insya-Allah. Maka beruntunglah bagi mereka yang berfikir. Okey, ingat batu ni dia ada garis tengah. Kita pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita test. Pada besi ni, tuan-tuan, dia kita boleh kata tak nampak tak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina. Beres boh. Alhamdulillah. Tu dia. Macam iris gelas tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan barang isian ini alami. Kalau isian yang selalu Pak Gup kan, atau siapa-siapa lah duk jual ni, kebanyakannya barang isian selalunya boleh test 5 kali. Sekali test tu boleh lah orang kata nak iris ke lagu mana kan. Okey, lepas tu esok test lagi, lusa test lagi 3 kali dah. Masuk 5 kali habis. Faham tak?
Sebab tu dia orang pesan jangan test banyak kali. Test habis pada 5 kali, maksimum 11 kali. 5 kali ni kira orang kata bagi master yang malas nak buat zikir lah. Pengisian Okey, bismillahirrahmanirrahim. Oh, syahdu. Bismillahirrahmanirrahim. Syahdu kawan-kawan. Inilah nama dia, kehebatan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebutir batu pun Allah Ta'ala boleh bagi kelebihan macam ni untuk kita manusia guna. Sedihnya zaman sekarang ni orang Islam tak mau guna, non-Muslim pula yang guna, kan? Itu sedihnya tu. Jadi sejarah bakal berulang, sejarah yang akan mengajar manusia. Bismillah. Kita hanya berusaha ikhtiar, insyaAllah. Jadi yang ni lepas okey, lepas. Okey, ni kad dia. Okey, ni kad dia, nombor 1. Nombor dia 336. 336 tuan-tuan. Okey, 336. Okey, ni nombor dia 336. Okey. Okey, kita letak di tepi. Nanti tak gitu pasti ni. Baik. Selesai untuk batu tembak. Maka kita akan test untuk batu yang tak pernah masuk di dalam ujian tembak. Okey. Jadi di dalam ni ada yang sudah masuk blok dan ada yang belum masuk blok. Okey, untuk batu apa nama Fairuz ni, batu Feroz. Feroz Iran. Ni kad dia. Ini tak lolos ujian untuk kebal umum. Kita jujur saja. Jadi ini dimaharkan sebagai batu tembak. Dan maharnya yang untuk nak lepas ialah dalam berapa Yang ni sebab tu dah tebus dengan master dia. Jadi Kiai Jampang ni Kiai Jampang, bukan orang biasa ni. InsyaAllah dalam 700.5. Kerana dia batu Feroz Iran Dia batu Feroz Iran dan dia dekat ni. Okey.